Orang ingat lagi tak? Saya ada beberapa hari yang lepas saya ada buat video pasal mesin rumput Mitsubishi TB33. Okey, abang minta maaf. Nama pun dah minta maaf. Dia komen ramai dah orang tak guna Mitsubishi. Sekarang ni ramai orang guna Husqvarna. Kontrak mesin rumput jalan pun ramai guna Husqvarna. Betul bang? Itu kalau abang ada bajet lebih. Okey, kalau bajet lebih boleh ambil yang Husqvarna ni. Ni bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Ni pun Mitsubishi ni pun dah brand yang lama. Husqvarna ni pun dah lama juga. Tapi kalau ada bajet lebih, boleh juga korang ambil ni. Ini harga lebih mahal daripada Mitsubishi. Buat korang yang nak guna mesin rumput tu, tak kisahlah Mitsubishi ke Husqvarna ke, ikut bajet korang, ikut kemampuan. Kata Mitsubishi ni tak boleh pakai, Husqvarna boleh pakai. Dua-dua pun boleh pakai. Okey, korang minat yang mana? Mitsubishi ke Husqvarna? Korang komen dekat bawah. Assalamualaikum.